Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Maida Farhana binti Mansur Azudin dari pihak Berita Awak Hang untuk paparan berita menarik hari ini. Saya serahkan kepada rakan setugas untuk maklumat lebih lanjut. Terima kasih rakan setugas. Malaysia telah digemparkan oleh satu fenomena penemuan baharu iaitu mesin merentas masa. Encik Yu Hisham bin Yusof 47 berkata, penemuan ini telah mencatat sejarah dan objek tersebut akan dicuba oleh pembantu makmanya sendiri untuk ke zaman silam. Peristiwa ajaib ini akan dilangsungkan pada 20 September ini. Encik Yu Hisham bin Yusof telah menjemput hampir 200 orang bekas pelajar SMGP pada tahun 1991 sehingga 1995 untuk menghadiri ke acara tersebut. Peristiwa legenda ini akan diadakan di Bandar Jengke Pahang bertempat di The Hobbit Jengke 14. Kata beliau lagi, sesuatu yang luar biasa akan berlaku di mana mereka akan kembali ke zaman silam mereka pada tahun 1995. Pihak kami telah membuat panggilan video bersama Encik Yu Hisham bin Yusof untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Mengapa perlu hadir kepada program ini? Perlu hadir kerana program ini adalah program yang ulang tahun yang ke-30. Selepas 30 tahun kita meninggalkan sekolah, ini program yang terbesar kita akan buat menghimpunkan seramai-ramai bekas pelajar tahun 91 hingga 95 pada satu masa. Ini adalah program yang terbesar dan terakhir yang kita akan buat sebegini. First and last sebegini. Kerana saya katakan bahawa jika 30 tahun akan datang, kita tak pasti boleh buat seperti ini lagi. Jadi mengapa perlu hadir? Kerana ini adalah yang pertama dan yang terakhir. Jadi saya menyeru semua rakyat-rakyat jelita, rakyat-rakyat jelata dan bukan warga asing semua hadir kepada program ini. Back to the youth, our crazy day. Kita nak buang sewel-sewel kita yang masih ada sikit-sikit lagi tu, kita mau buang. Jadi saya mengharapkan bahawa kesemua bekas-bekas pelajar SMJP tahun 91-95 ini dapat menghadirkan diri. Sekian, main je kata main. Ingat manifestus kita, break the rule. Break the rule. Mengapa peraturan itu diadakan? Peraturan itu diadakan adalah untuk kita langgar. Sekian. Berita itu mengakhiri berita Awak Hang untuk hari ini. Teruskan bersama kami di platform media sosial di TikTok, Facebook dan X. Assalamualaikum dan salam hormat.